Okey, bersama dengan saya tak lain dan tak bukan YB Datuk Panda bin Ahmad. Tahniah kerana menang besar PRM baru-baru ni. Terima kasih. Alright, orang Kota Iskandar mesti sangat menyayangi YB. Betul YB ya? Alhamdulillah. Saya dengar YB punya undian antara yang tertinggi, betul? Alhamdulillah, macam orang itulah. Kota Iskandar memang betul-betul padu. Okey, Datuk. Okey. Hari ni kita di Padang UTM Skudai sempena Tamuri Super 10 Piala YDP Dr. Noman Safar. So ini adalah kategori sekolah bawah 13, 14, 15 dan 16 yang diorganiskan oleh 13, 14, 15, 16. Bukan ke bawah. 13, 14, 15. Macam tu. So diorganiskan oleh Kelab Tamuri SK Mutiara Rini. Okay. So bagi pendapat Datuk, apakah pandangan tentang kejohanan sebegini yang dilakukan di daerah Datuk lah? Pertama saya melakukan tahniah dan penghargaan kepada Kelab Tamuri SK Tamuri ini di bawah pimpinan yang berbahagia Dr. Noman Safar dan pengurusi kelab yang Tamuri ini, kerana ini merupakan satu langkah yang baik untuk melihat bakat-bakat muda di kalangan pemain rugby di negeri Johor. Ia bermula daripada akar umbi dan saya rasa ini kali kedua Kelab Tamuri SK Taman Mutiara ini mengadakan kejohanan Super 10 ini. Dan saya lihat penyertaan amat menggalakkan, dan di samping Johor sudah terkenal dari segi rugby-nya, Betul. ikon kita Sonny Wilson, dan saya rasa ini merupakan satu rantaian untuk membina satu masyarakat orang muda khasnya dalam permainan rugby. Saya pun asal daripada English College. English College ni memang terkenal dari segi raga rugby-nya. Dan hari ini saya berada di Padang UTM dan ini merupakan satu langkah yang baik. Mudah-mudahan kita mendapat sokongan-dukungan dari pihak-pihak swasta dan juga NGO-NGO lain. Kerana nak menganjurkan sukan rugby ni, Tamuri Super 10 ni bukannya mudah. Betul. Kerana mempunyai komitmen yang amat diperlukan oleh semua pihak, termasuklah di peringkat PIBG itu sendiri ataupun di pihak pengurusan sekolah. Okey, YB, saya nak tanya sekali lagi. Okey, disebabkan saya dengar adalah ini tak banyaklah kejohanan rugby yang berlaku di adun YB ni. So ini adalah pertama, salah satu-satunya kejohanan yang dilangsungkan di daerah YB. So bagi pandangan YB lah, daripada pihak YB, adakah kejohanan-kejohanan sebegini akan diperbanyakkan? Apa yang pihak YB boleh sumbang dan bantukan? Saya rasa ini adalah satu aktiviti yang baik, satu program mempromosikan permainan rugby di negeri Johor yang semakin meningkat ini. Dan saya menyeru kepada pihak-pihak lain lah, sebab nak menganjur ni bukannya mudah, kerana memerlukan padang yang sesuai. Betul. Kemudian memerlukan satu gandingan persatuan yang amat baik. Tanpa, kalau Dr. Noman dia buat keseorang mungkin tak jadi. Tetapi dengan jemputan-jemputan sekolah-sekolah, memang sekolah-sekolah di peringkat Kota Iskandar ni banyak, dan dengan adanya sukan rugby ini, kita rasa banyak sekolah-sekolah lain akan menurut bagaimana SK Taman Mutiara 1 ini menganjurkan kejohanan ini. Dan saya sendiri akan membantu, bukan saja dari segi mempromosikan tetapi dari segi bentuk perbelanjaan jugalah. Ini pun baru nak angkat sumpah untuk kamu ada. InsyaAllah kita akan bantu next selepas ni, walaupun sudah bermula. Kita akan reservekan sedikit lah untukkan kepada Tamuri Club ni. Alhamdulillah. Okey, YB kata tadi YB daripada EC. Adakah YB main rugby? Interclass adalah. Betul. Posisi apa yang YB main? Saya defend. Defend. Saya jenis yang tahan cekal hati. Kalau ada memang saya rempuh, saya tangkap gila-gila. Padahal saya paut leher kadang. Banyak juga dapat kad hijau juga. Tapi ketika itu saya badan tak berapa besar. Jadi rugby ni selalunya orang yang tough, tetapi bukan semestinya badan tough tu boleh selengkap-lengkapnya. Kerana rugby ni dia ada idea, ada fizikal yang kuat dan semangat untuk menjadi seorang pemain raga yang terbaik. Last but not least YB, apa YB nak cakap, sebabnya kita Faiz Sport ada lebih kurang 80,000 follower, majoritinya orang Johor. Mungkin YB boleh bagi kata-kata untuk
pelajar, untuk guru, untuk parent yang mendengar ni? Sudah tentu bawah kajian negeri, Duli Yang Mulia Pemangku Sultan pun sebab tu kita melantik Sonny Wilson. Sonny William. Sonny William, Ah. William menjadi ikon kita. Betul. Ini merupakan satu langkah yang amat baik kerana tak semua negeri yang ada ikon macam tu. Betul. Yang terkenal di peringkat dunia permainan rugby ni. Jadi saya menyeru rakan-rakan, pimpinan, wakil-wakil rakyat juga, ya, dan kepada sekolah-sekolah, kerana sukan rugby ni merupakan salah satu sukan yang mendapat tempat di hati anak-anak remaja, anak-anak remaja dan juga sekolah-sekolah yang berorientasikan rugby itu salah satu sukan utama. Dan saya bangga Tamuri 17 ini dapat jalan 2 tahun berturut-turut dan mendapat sokongan yang amat sangat di kalangan peminat ataupun sekolah-sekolah yang terlibat dengan permainan rugby yang baik ini. Okey, saya rasa itu sahaja. Saya dengar dengan jelas. Sekali lagi saya ucapkan tahniah atas menang besar di Kota Iskandar. Ini dia, Datuk Panda bin Ahmad. Maju Johor. Yeah. Okay, thank you.